Biasanya kalau lauk ayam kan orang akan buat ayam masak merah, masak kicap, kari lah. Tapi hari ni kita nak buat kelainan sikit sebab kita nak buat ayam cili daun kesum ni. Memang korang kena try, so jom kita start. Bismillah. Okey, mula-mula kita perlukan dalam 1 ekor ayam. Kemudian boleh perasakan dengan serbuk kunyit dan garam sikit. Lepas tu boleh gorengkan je macam biasa sampai dah dia masak dan boleh ketepikan dulu. Kemudian untuk bahan kisar pula, masukkan dalam 6 biji cili merah, 10 biji cili padi merah dengan hijau, 4 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 2 batang serai dengan daun kesum sikit. Chopkan bagi halus sikit. Kemudian boleh tumiskan sekali dengan 1 sudu gula sampailah dia layu. Kemudian kita perlukan sos daripada Kimball ni. Memang senang, sedap dan berbaloi sangat. Korang masukkanlah 2 sudu sos tiram Kimball, 2 sudu sos cili Kimball, sedikit chicken stock dengan garam sikit, dengan 1 cawan air. Kacaukan sekata. Kemudian boleh masukkan ayam yang kita dah goreng tadi dengan segenggam daun kesum. Perahkan sedikit limau nipis. Dan last sekali korang boleh masukkan 2 biji bawang merah hiris dan sedia untuk dihidang. Ini kalau buat untuk makan tengah hari, confirm satu family akan suka. Memang licin pinggan. So selamat mencuba.